sushi dan nasi lemak untuk Omel bawa balik Unimas. Selamat pagi. Pagi ni Cik nak buat ni apa, beras sumo ni. Cik nak buat sushi untuk Omel, bekal dia nak balik Unimas Sarawak. Ni sushi, nasi sushi ni Cik Ana dah masak malam tadi. Lepas tu campurkan dengan cuka dan apa ni, gula dan garam. So tak tepi. Sekarang nak masak nasi lemak sebab nak masak sebab nak bekalkan Omel nasi lemak dengan sushi. Okay, jom masak nasi lemak. Lepas tu ni nak masak nasi lemak. Nak potongkan bawang putih, dan halia. Bawang halia lah. Itu masukkan dalam nasi. Ni 3 pot nasi lah, 3 pot beras. Masukkan. Okey. Letak dalam setengah sudu garam. Sebabkan ni 3 pot beras, so saya nak masuk 3 pot air dan 1 pot apa nama dia ni, santan. Lepas tu kacau lah dia, kacau-kacau dan kita masak. Ini style saya buat nasi lemak. Jom masak. Kini Cik nak masak telur pula, rebus telur. Masukkan air dalam ni. Pakai pakai mesin rebus telur ni. Mesin ni senang gila. Okey, so masukkan 4 biji telur. Itu dia. Senang. Tutup ni. Tu. Lepas tu 3 hard boiling. Dah. Kini ayam Cik nak goreng, letak garam je dengan kunyit, serbuk kunyit dan serbuk tepung bestari ni. Sikit je. Okey. Lepas tu kawal je lah. Okey. Kita goreng. Ni paling pantas lah nak buat. Apa dah ni? Okey, nasi dah masak. So separuh masak lah. So Cik Ana akan letakkan halba. Kalau nasi lemak Cik Ana letak halba sikit lah. Tapi halba ni kena rendam sekejap dulu. Basuh sekejap Ni halbanya. Tu Cik Ana masukkan dalam nasi. Masuk je. Tu bau-bau lah. Okay, ni dah masak, telur dah masak. Angkat je ni. Dan kita angkat macam ni je. Senang kan? Tada! Sekarang kita masak sambal. Jangan tumiskan bawang putih, bawang merah yang dah blend. Masukkan sambal. Sambal bawang. Lada kisar. Masukkan. Ni semua main agak-agak je lah.
agak-agak. Dan jom goreng ayam. Masukkan sangkeping. Jangan tak ada kan jauh dari rumah. Masukkan sangkeping dan ikan bilis. Jangan letak gula. Tak sikit je. Dan garam. Last sekali masukkan bawang besar. Okey. Saya rasa nak letak tambah air sikit sebab kita nak pakat. Okey. Okey. Sambal dah siap. Sekarang nak goreng udang untuk buat sushi omelet. Sekarang nak goreng udang untuk sushi. Ni Cik nak pakai tepung bestari je. Okey. Berapa je? Goreng dia. Ni kan yang licin ke luar. So ni dah lupa dah. Okey, lama tak buat. Okey, macam ni. Ambil nasi. Okey, tebakkan. Kemudian saya cucun-cucun. Cucun-cucun lah si udang ni. Susun dengan timun ni. So susun-susun dah pula avocado. Saya curahkan sesame sauce, roasted sesame sauce. Lepas tu kita macam mana ni nak kita kena balut dia lah. Balut dia. Kalau kau naik Asia pun umur 2 pun dah depan juga. Ya, kalau ni tak nak buka tu. Dia tak ada Asia, ekonomi dia sama je. Depan juga. Berarti dia tak lah. Dapat banyak ni boleh ke Mel ke tak cukup? Cukup tak? Kecil. Nasi lah macam mana kau nak keluarkan nanti dia macam Mami sumbat-sumbat penyek-penyekkan dia. Masuk perut juga. Kan? Jik makan. Okay, ni macam mana? Ni macam ni eh? Oh, terbalik. Ni macam ni. Dia ada macam ni. Lepas tu ni macam ni. Chopstick kan? Ni. Kan? Macam ni. Tu macam ni. Lepas tu macam ni. Kita ada makanan ni nak makan mana? Tak, ini sebenarnya memang untuk omel esok pagi. Boleh sampai esok pagi? Mami bawakan blue ice. Dia boleh lah kalau itu. InsyaAllah. Tapi kalau tak sampai esok pagi, malam. Alah, nasi lemak nanti kan balik sampai nak makan. Ni kan malam. Makan ni pun boleh. Tak payah tunggu esok pagi. Apple boleh makan esok pagi. Okey, dah siap. Ni untuk omel. So, nak buat nasi lemak pula. Ni nasi lemak pula. Packingkan nasi lemak untuk omel. Nasi dia lerai. Ni sambal omel. Tak dalam ni.
Habis tangan cik nak kena sambal. Tu tak dalam ni. Ha. Mami, Ha? dah saji semua ni. Entah, ambil telur dulu buat sini. Telur, cukup muat ke Tak telur. Ke sambal letak kat luar Macam betul letak dalam sambal ni kan? Okey je. Okey, tak apa. Ni. Ikan bilis nanti liut. Okey. Nak ikan bilis juga? Saya? Boleh macam letak atas ni. Ikan bilis. Yang sangat. Telur separuh ke sebelah? Sure. Kalau separuh ke sebelah sama. Seekor SVJ. Separuh. Sini telur. Tak sini. Muat ke? Tahulah. Kita cuba dulu. Muat boleh. Muat kot. Ataupun sambal tu letak luar lah. Sambal letak luar, tak dalam plastik. Okay, kita adjust balik. Ayam. Telur. Ikan bilis. So sambal kita letak luar. Good. Cukup, anak saya tak cukup makan. Bagi lagi sikit. Tambah lagi. Tambah lagi nasi. Okey. Okey. Cik lemak untuk omel. Okey, ni Cik nak letakkan blue ice. Nak bagi supaya makanan tahan lama. Blue ice boleh bawa dengan syarat dia secure lah. Boleh bawa masuk kabin. So letak dalam macam ni. Tu. Lepas tu letaklah sushi anak saya. Ni letak dia punya nasi lemak. Ni ada coklat dia. Dia nak bawa coklat ni. Ferrero Rocher. Hershey. Okey. Siap. Dah sampai airport. Omel nak balik. Kita surprise dia dengan business class. Sebab hari birthday dia. Macam mana? Apa perasaan awak? Wow. Okay. Dia Cik nak beli tiket. Mestilah. Cik nak belikan dia tiket business class sempena birthday dia. Bagi hadiah birthday. Cik ni dekat Batik Air business class. Ni budak ni dia termalu-malu. Mana tiket? Ada nama tempat Pontianak. Ada? Dekat Indon. Kau punya tu? Tiket lah Omel. Apa ni? Tiket lah. So Omel Kan? I see. nak check in dekat sini. Omel. Omel nak balik. Saya Unimas dah. Nak tunjuk ke? Tak payahlah. Dia dah stop. Nama penuh tak? Happy birthday. Happy awal birthday. Maksudnya sebulan lah tak jumpa nanti. Februari baru jumpa balik. Sudah lebih. Kena bertabah lah. Sebab nanti dah nak rangka bajet untuk cuti raya, cuti kau konsert. Harap-harap lah masa konsert tak ada benda yang risau aku. Bila konsert dulu mahal. Tahu kan nak pergi dapat Unimas flat. Nak terus ni ke apa? Ikut dan Ni masuk apa? salah ni check in tempat lain, orang lain punya check in. Ni apa? Entah. Domestic MAS. MAS. Nanti
Nanti bila kita cuba beli MS flight ticket pula kan, Pak? Kalau awal-awal boleh ke? Kalau awal. Kalau dah tahu dia awal dia tak boleh. Boleh. Jadi tak? Nanti immigration bagi pasport dia. Pasport ni kau bawa duduk dengan IC tak boleh minta IC. Bukan tunjuk, sedia. Ha. Ni pun sama lah. Masuk dah kat gate. Beratlah. Muka solat. Wah, dia tanya dekat tu. Cuba. Alah, sebelah ni Semenanjung. Depan dalam negeri. Tak, sebelah ni Semenanjung. Ingat tak hari tu dia panggil Sabah Sarawak sini. Oh, ya ke? Semenanjung saja. Oh, macam tu. Ingat tak masa yang korang datang sekali tu dia ada cakap. Okey lah, tak apalah. Beratur je lah sini. Saya Mel. Kita kacau orang lah bang. Ni apa? Sini. Oh. Tu dia ambil pasport. Ni. Tak kisah ni mana? Situ pun boleh sayang.